Apa hikmahnya dijadikan Nabi ni sebagai seorang pengembala kambing? Yang ini kita bahagikan juga kepada 3. Ya, yang ni menurut Al-Imam Ibn Hajar. Yang pertama, orang mengembala kambing ni pada kebiasaannya dia tawaduk sikit. Dia tahu dia bermula daripada bawah. Dia tahu dia bermula daripada bawah dan dia bermula dengan perkara yang kecil. Kalau macam dah mula start dah mengembala dah bela kuda katakan. Ustaz Husaini ada kuda ke? Kuda mainan yang kuda mainan maknanya duit tu boleh lah. Boleh juga. Maknanya kalau dah ada kuda tu dia macam gah sikit. Orang ada kuda kan, ataupun orang ada unta dia gah sikit. Sebab tu diorang kata yang khail ni, kuda ni dia dalam kalangan khuyala juga orang yang megah sikit. Tapi kalau yang setakat kambing ni orang yang dianggap rendah ataupun pengembala, marhain, istilah dia marhain itu juga tadi. Yang kedua, dia melahirkan sifat himayah. Himayah ini iaitu dia menjaga. Kan maknanya dalam sekawan betul sekawan segerombolan atau sekawan kambing itu tadi, dia akan melahirkan sifat menjaga kambing itu tadi. Tak sama macam kuda, orang yang mengembala kambing ni dia bersifat defensif, maknanya dia menjaga kan, dia defense dia punya kambing-kambing. Kalau kudanya sifatnya ofensif kan, dia menyerang kan. Kan kuda menyerang, kuda perang itu tadi tak sama. Maksudnya sifat seorang nabi itu akan terlahir daripada sifat yang menjaga ataupun himayah itu tadi. Himayah itu tadi. Dan yang ketiganya riayah, iaitu memimpin. Yang ini yang kalau kita tengok seorang pemimpin dia kena kenal karakter anak buah dia. Sebab tu kalau tengok cerita Shaun the Sheep, saya ni pernah tengok Shaun the Sheep. Shaun the Sheep ni cerita kartun lah. Cerita kartun kanak-kanak. Shaun the Sheep ni cerita kanak-kanak. Tuan kambing ni dia boleh kenal kambing dia. Yang ni kambing ni panjang sikit janggut, mungkin namanya John ke, yang ni namanya David ke, dia boleh nama. Kalau kita tengok semua kambing sama je. Sama je rupa. Semua rupa sama. Tapi tuan kambing dia boleh kenal. Ada sifat riayah, dia kepimpinan menjaga anak buah itu tadi. Itu hikmah Rasulullah dan para Nabi sebagai seorang pengembala kambing.